Kita ni melalui kurang lebih 5 alam. Kita bermula daripada alam roh. Allah tiupkan roh kita masuk ke dalam rahim ibu kita, dan dalam rahim ibu kita, kita dilahirkan masuk ke alam dunia, dan kita akan masuk ke alam barzakh, dan lepas tu ke alam akhirat. Setiap alam yang kita dah ke depan, dia tak boleh patah balik. Macam kita, boleh tak kita masuk balik ke dalam perut mak kita? Tak boleh. Buatlah teknologi apa benda pun takkan boleh. Dan sama juga daripada alam rahim ini tidak akan boleh kembali semula ke alam roh. Dia hanya boleh bergerak ke hadapan. Sebab itulah Allah sebut dalam Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa ini dia pasti akan mati. Dan mengingati mati ini adalah perkara-perkara yang hanya boleh difikirkan oleh orang-orang yang bijak. Kata Nabi SAW, sebaik-baik ataupun sebijak-bijak manusia ni, dia sentiasa ingat mati. Ibu-ibu ayah, ingat mati bukan maksudnya aku dah tak nak pergi kerja. Ingat mati bukan maksudnya kalau duduk masjid je aku tak nak buat apa-apa. Tak. Sebabkan kita ingat matilah kita ni kerja sungguh-sungguh supaya boleh selesai hutang kita. Sebabkan ingat mati inilah kita sungguh-sungguh pergi minta maaf kat kawan-kawan kita, sebab mungkin tak jumpa lagi esok. Sebabkan kita tahu kita nak mati inilah kita tak nak ada sangkut pun perkara-perkara ataupun janji-janji kita dengan orang yang kita belum tepati. Maknanya kalau kita ingat mati, kita akan jadi orang yang lebih baik.